Tahun lepas buat macam tu kau diam. Tahun ni dia buat lagi kau diam. Lama-lama kita ni semua jadi kuli dia je lah. Dia tahu goyang kaki je. Dia sesedap dia goyang kaki. Ke dia rasa si Syamsuddin dengan si Maznah tu pegawai welfare. Tiap bulan bagi anak bini dia makan free. Dah lah, Mak. Budak-budak tu dengar lah, Mak. Biarlah budak-budak tu dengar. Biar budak-budak tu tahu yang ayahnya malas kerja. Kahwin je pandai. Makan, pakai anak bini tak tahu nak cari. Kalau tak aku buat kerja ni, dah lama anak-anak engkau tu kebulut dah. Nah, mesej sekejap, Yang. Ya, Mak. Di kedai, beli gula sekilo. Ya? Ajak adik sekali teman. Adik. Adik. Mau kita pergi kedai kan? Kau ingat anak-anak engkau tu tak tahu ke? Ayah diorang malas kerja. Ham? Ya, Mak. Naik atas, Yang. Solat. Dah asar dah ni. Ya, Mak. Baik buruk Abang Malik tu ayah diorang, Mak. Mak kata-kata ayah diorang depan diorang terasa lah diorang. Kau ni kan bela sangat laki kau tu, ya? Dia peduli tak tentang susah senang kau? Cuba kau tengok anak-anak kau tu. Ada bertukar pakaian jarang 3-4 bulan. Setahun sekali pun payah. Kalau nak dibandingkan anak-anak Maznah tu, lain sangat. Den tu kerja kerajaan, Mak. Apa yang Mak nak bandingkan? Dah tahu laki kau tu sekolah setakat SRP. Suruhlah dia rajin-rajin sikit bekerja. Ni tidak. Kerja lebih sikit malas. Yang dia tahu cukup masa kerja, balik. Tidur, bangun, makan dah siapkan. Dia tahu goyang kaki je. Mak nak suruh Abang Malik kerja macam mana lagi, Mak? Siap malam ke Abang kerja? Cuma bulan puasa ni je yang dia tak kerja overtime sebab nak terawih dengan anak-anak. Salah ke, Mak? Heran aku dengan kau, Nita. Tak sopnya kau memuja laki kau. Kalau takkan engkau tu anak aku, budak-budak tu cucu-cucu aku, tak ingin aku izinkan laki kau si Malik tu duduk rumah aku. Dah, aku nak sembahyang. Ini kau nak turun balik ke balik? Jaga balik lah. Kalau lambat pula, kau lain lah belah ada anak. Malik, itu Encik Jafar. Kau suruh hantar itu simen ini petang. Malam ni orang dia mau konkrit lantai. Okey, kan saya sudah cakap sama Okey, bulan puasa. Saya tahu. Bulan puasa, awak tak mau kerja overtime. Sebab mau pergi masjid bukan? Tapi saya bagi tahu ni pun sebab saya ingat awak mau cari duit lebih. Mau buat belanja raya mah. Tapi kalau awak tak mau, saya pun tak mau paksa lah. Tolong aku. Aku okey je. Tak apalah. Biar saya buat. Sudah lah. Okey. Saya tak ada hal. Cuma saya ingat awak mau cari duit lebih saja. Tak apalah. Badul, awak bawa itu lori pergi ke belakang, ke store. Orang sana sudah tunggu. Mau angkat itu konkrit, masuk dalam lori. Okey. Okey, Lek. Terima kasih ya. Okey, Lek. Mak dengan nenek gaduh ke petang tadi? Tak ada lah. Kenapa nenek macam marah je? Awalnya timbul. Buat berapa rakaat tadi? 8. Sebab dia nak buang air. Adik. Macam alasan. Ayah. Mak dengan nenek dah balik dah. Ni ya? Dah, jom tu. Berapa rakaat aja, patut ayah cari tak ada. Boleh tak bawa? Awal mak balik.
ada yang tak kena lah. Mak marah abang Abang fahamlah abang dan mak tu kejap elok, kejap tak elok. Abang tak payahlah ambil hati. Abang tahu mak marah sebab abang tak kerja overtime. Mak tak cakap pun macam tu. Tok Kilim, dia tak kisah ke abang tak overtime? Tak ada, dia tak kisah. Lagipun tahun lepas mana ada abang buat overtime. Kau dah beritahu dia awal-awal dah. Badrul kau sanggupkan tip kat abang. Tak. Bulan puasa ni lah abang dapat semayang jemaah dengan anak-anak dengan isteri abang dekat masjid. Tarawih sama-sama, banyakkan ibadat. Faham bang, faham. Bang, abang ada duit tak? Abang dah pun habis dah. Besok masa nak balik sini. Kalau boleh nak minta abang belikan kuih lebih sikit. Nanti boleh buka sama. Ya. Besok boleh. Bila nak beli baju raya ni? Nanti ayah dapat duit. Kita beli sayang. Tahun ni adik nak raya dengan Surajin. Mahal tu dik. Anak adik kan dah besar, boleh makan Surajin. Kau nak ke mana tak? Nak pergi kebun mak, nak cari jantung pisang. Amran? Pergi kedai Nek Yam. Cakap dekat dia, nenek suruh minta duit. Okay. Tapi dengan Yuna jaga rumah mana ya sayang eh? Duduk rumah ya? Kan? Mak pergi kebun sekejap je. Eh? Nisha, nanti bila dah sampai kat rumah nenek, jangan nak bergaduh dengan Lina eh? Mana ada? Mana ada. Macam mana Mama tak tahu? Tak boleh jumpa Lina kan? Asyik bertekak je kerja. Alah, dia selalu cari pasal dengan Nisha. Nisha tak ada buat apa-apa pun. Alah, dah lah tu. Sepupu bergaduh dengan sepupu. Perkara biasa, sayang. Lagipun awak dulu kan selalu gaduh dengan kakak awak. Sayang, itu adik-beradik lain. Ini gaduh dengan sepupu lain. Ha? Tak sukalah bila tengok Kak Ita tu buku-buku anak dia betul sini-sini. Lepas tu masam-masam muka. Mama pasal lah dengan anak saudara Mama tu. Jangan tak tahu adat. Dah lah tumpah dekat rumah nenek. Lepas tu nak belagak pula. Hei! Jangan cakap macam tu. Tak elok. Betul apa sayang? Ha? Budak-budak tu dah berumpang dengan nenek. Lepas tu perangai macam tu. Tak sedar diri langsung. Ha? Kalau saya ni ikut ke hati, malas nak balik kampung tu tak. Fikirkan mak aje. Tak nak kena hadap juga diorang tu. Habis tu nak balik ke tak? Kalau tak, abang pusing je. Hari tu nenek kamu kata nak ambil duit dekat nak raya. Hari ni dah minta dah. Nenek kamu nak buat beli baju raya ke? Ha? Nenek yang suruh saya minta. Saya datang lah. Nasib baik mak Yam ada duit. Kalau tidak mengamuk nenek kamu agaknya. Nah, ambil ni. Pegang elok. Kan cicir pula kang. Saya. Abang Amran. Mana? Tu? Abang lagi mana ni? Tak payah nak mesti sangat lah kain ambil budak tu. Masa apa nak ambil dia? Dah sampai rupanya. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sampai dah. Sanalah Pak Sungai masuk.
Lepas tu salam. Ni, Nisha dengan si Yemi. Cepat. Assalamualaikum. Sampai dah. Nak masak apa dengan jam pisang tu? Nak celur je makan dengan sambal belacan. Sedapnya. Amran! Sini, tolong angkat beg bakso ni. Dah, jom kita naik. Lah, sampai juga rumah nenek-nenek. Ingat kan dah lupa nenek dah. Tak, papa tu banyak sangat kerja. Kau tak boleh cuti balik dah dengan Mama. Kita tak payah tunggu Papa. Mari. Tak apalah. Berat ni. Dek, Ha, saja tanyalah kau agak-agak berapa lama kau nak duduk rumah mertua kau tu? Kau tak terasa ke nak duduk rumah sendiri? kau soalan kelakar tu. Aku mana ada duit nak beli rumah. Tak adalah, aku bukan cakap kau beli. Yelah, kurang-kurangnya kau sewa dulu. Sebab duduk dengan mertua ni kan, macam-macam hal, Lid. Kau dengan aku pun bukannya kawan biasa. Aku anggap kau dah macam saudara aku sendiri dah. Tiba-tiba je aku teringatkan kakak aku. Sebab dulu kakak aku pernah duduk dengan mertua dia juga. Macam-macam dia kena tau. Tomahan dengan mertua dia, dengan air paduai dia. Kita dengan keluarga dia lain lah kalau dia tinggal dengan mak aku. Yelah, tapi kau tahu lah zaman sekarang ni. Dan kata adik-beradik dia macam semuka. Anak sama mak bapak sendiri kau tu tau. Malik, hantar barang satu trip lagi ya. Mana? Rumah Haji Mael. Lepas tu awak mau balik pun tak apalah. Apa barang tu lagi? Batu bata. Haji Mael telefon, suruh hantar ni petang juga. Jangan lupa. Ya. Jauh tu. Jauh satu hal. Nak mengangkat tu. Banyaklah tu. Jom, angkat ni dulu. Nek, suruh abang pergi seorang ya. Sini letih lah. Wah, banyak pula songel kau. Banyak barang nak bawa balik nanti. Mana larat abang kau pergi seorang. Ni, beli semua barang yang nenek tulis dalam senarai tu ya. Kalau tak ada kat kedai Pakcik Rahim, pergi kedai lain je. Nenek dah masak special lagi ni. Tak larat nak makan lauk yang sama je hari-hari. Alamak, tak perlulah. Kejap lagi saya nak keluar jalan-jalan kat pasar Ramadan. Buat apa nak pergi pasar Ramadan ni, Bang? Hari ni kita kat kampung, Mak nak masak banyak masakan special. Betul tak, Mak? Betul. Alah budak-budak ni pergi. Alah, Mak nak masak yang kau suka, kegemaran kau orang. Kau tu penat dia, pergilah berehat. Tunggu lagi, pergilah kedai. Kalau disuruh, buat muka. Bila makan, kadang kau kan yang makan lebih. Jalan elok nak. Ya? Tak nak masak apa ni? Tahu? Mak cakap dia nak masak untuk muka lagi. Mak nak masak untuk kau anak beranak kau sukalah. Asam pedas. Macam biasa. Aduh, Mak. Sedap sungguh asam pedas ni. Makan je lah. Mak masak ni untuk kau. Mak tahu sangat kau suka asam pedas. Ni, ini dengan Nisha. Ambil lagi lauk. Makan ya, makan.
Nenek tu tak adil lah. Diorang balik, baru nenek masak sedap-sedap. Tak baik cakap macam tu. Betul apa? Ya, biarlah. Dia kan sekala je balik. Biarlah nenek masak sedap-sedap. Kita kan dah biasa kan nenek masak sedap untuk kita kan? Nenek tu masih sayang diorang je kan? Saya cakap lagi beli baju raya 3 pasang. Ngadu. Lah, nak yang dengki tu kenapa? Bukan dengki lah, bang. Meluat. Tak apa. Minggu depan, ayah dapat gaji, kita pergi beli baju raya. Saya janji dengan budak macam tu. Dia dapatkan duit dulu. InsyaAllah, minggu depan gaji abang keluar. Ayah, kita beli baju raya 3 pasang Ya. Ayah tengok macam tak? Iya dengan mercah sekali. Ya? Dah, jom. Mak cakap macam tu tadi kan. Mesti Abang Malik tu kecil hati kan? Biarlah. Memang mak nak bagi dia kecil hati, mak nak bagi dia terasa. Bagus. Tak adalah mak. Nak kesian juga tengok Kak Ita tu. Tadi mak cakap macam tu. Tengok muka dia berubah juga. Mana tahu kalau dia terasa ke apa ke. Siapa yang tak marah? Masuk je bulan puasa mulalah. Tak nak kerja overtime. Duduk boyang kaki je kat rumah. Sekaranglah masa untuk cari duit lebih. Kenapa dia buat macam tu? Katanya nak beramal ibadat. Tapi dia lupa mencari nafkah untuk anak dan isteri. Tu amal ibadat juga. Patutlah tak ada perubahan hidup. Fikiran sempit macam tu, mak. Sayang, tak elok cakap macam tu. Baguslah kalau bulan ni dia nak perbanyakkan amal ibadat dia. Abang, apa kata kalau raya tahun ni kita tukar semua langsir dengan perabot mak semua baru? Boleh? Tanya mak lah kalau dia nak tukar. Mak, nak tukar? Mak kalau boleh, memanglah nak tukar. Ni, kau tengok. Lansir ni. Dah bertahun-tahun tak pernah tukar. Kau ingat mak tak malu ke nak? Nama je ada anak menantu di rumah ni. Rumah ni tak pernahnya berubah. Bila raya tak pernah bersegi. Dengar tu, mak tak kisah. Janji semuanya baru. Saya bukan tak nak tukar, mak. Tapi sesekali tu Abang Malik dengan Kak Ita kenalah bersuara sebab dia orang yang duduk sini. Dia orang kena fikir pasal benda-benda ni. Lepas tu bincang dengan saya ataupun minta tolong lah. Bukan saya banyak duit tapi bolehlah saya ulur sikit-sikit. Tak tahulah apa nak jadi dengan kak kau ni. Masih ikut dia cakap laki dia. Tak apalah, tak susah. Nanti nak cakap dengan akak boleh bagi separuh ke nak beli perabot tu semua. Kan? Kau cakap apa nak? Soal separuh? Nak tukar perabot dalam rumah ni beribu tau. Kau nak dapatkan separuh duit daripada dia? Mau duit jari? Apa masalahnya? Minta je kat laki dia tu. Dah ada 2 orang semua duduk sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Amy, Nesha. Masuk tidur. Tadi kata ngantuk kan? Sekejap lagi lah, Papa. Masuk, cukup. Esok pagi boleh sambung main. Kak? Kau bincang apa dengan mak tadi? Tak ada apa. Tak adalah, Kak. Nak tengok langsing apa perabot mak tu sama je. Jadi, Abang Syam sanggup nak beli perabot baru. Apa kata kalau akak pucuk sikit Abang Malik tu keluarkan duit sikit je, tak banyak. Kenapa, Kak? Orang datang sini tiap tahun tengok langsir perabot sama je kan. Nanti orang cakap, anak dia ni buat apa? Tak ambil berat kat mak dia ke? Betul tak? Nenek, kita orang tidur kat mana, Nek?
awak semua dengan mamang bapa tidur kat sini, tidur kat bilik nenek. Nah, di sini. Dah, pergi bentar ni kat luar. Nah, kenapa tak tidur lagi ni? Ha? Nanti dia nak bangun sahur? Nenek suruh Ina tidur kat luar. Apalah, nenek tidur kat luar. Ini Anisha pasti sekali dia datang rumah kan. Biarlah dia tidur bilik nenek. Tapi tidur sayang. Nanti bangun, dia tidur mak masak ya sayang. Tidur ya. Saya memang usah abang lagi. Tak boleh habis. Tidurlah abang dah lambat kan ni. Siapa yang tak ingin nak ubah cara hidup keluarga? Aku kira bertuah lah dapat isteri macam Ita tu, Rol. Kau besok nak kahwin, kalau kau nak cari isteri, kau kena cari isteri macam perangai si Ita tu. Tapi kau kena ingat kali, sabar-sabar orang perempuan ni ada had dia juga. Alhamdulillah lah. Sepanjang kita orang kahwin, dia belum pernah minta yang bukan. Tapi tu lah, Dik. Bila hari-hari kena asak, kita nak pantai pun belum ubah, Dik. InsyaAllah, kita bukan dia berbuat macam tu lah. Aku kena Aisyah. Nah, pergi sapu laman rumah tu malam tadi kau orang sepah kat situ kan? Sapu? Bukan Ina lah, Nek. Nisha dengan Amy. Amboi budak ni. Pandai pula dia menjawab. Pergi sapu sekarang. Nenek sudah lah, Nisha. Nisha tak reti nak sapu-sapu sampah ni. Tak reti sapu-sapu laman. Dia tak pernah buat.
Padam ke? Satu. Padam ke? Kau nak belagak kan? Sampah semua kau yang buat kan? Padam ke? Mak! Ina. Apa ni? Ha? Apa hal? Ina ni, dia nak pukul Nisha. Oh! Tak padam perempuan tu anak kau? Tak pandai nak memukul orang ni? Apa hal kau ni? Nisha yang mula dulu lah, Nek. Apa dia? Ina tipu. Dia marah sebab nenek suruh dia sapu sampah. Oh! Ada anak kau tu? Sayang, ni tak apa. Bulan puasa ni, elokkanlah sikit perangai awak tu. Mak tak nampak ke tadi, ha? Pukul-pukul je lah anak tu. Tak payah nak sini-sini saya. Saya geram lah. Yelah, tapi awak tak payahlah panaskan keadaan lagi. Kalau dia nak pukul anak dia, biarkan je lah. Sayang, cuba awak fikir. Kalau Kak Ita dengan Abang Malik tak duduk sini, Mak akan duduk rumah ni sorang-sorang je. Habis tu, sakit pening Mak macam mana? Sekurang-kurangnya dia orang dekat sini, bolehlah tengok-tengok Mak. Yelah, saya tak kisah. Saya tak kisah pun kalau Kak nak duduk sini ke apa ke. Saya sendiri bagi dia duit lah setiap bulan, bang. Tapi tak payah nak sindir-sindir saya. Saya ni ada hati tau. Sayang, awak pun kau menyindir juga. Tak ada beza. Macam ni lah. Kalau Kak Ita dengan Abang Malik tak boleh bagi duit untuk produk tu, kita beli ala kadar je lah. Apa yang Abang mampu. Tak payah kita balik je dulu. Nanti kita boleh datang lagi. Bukan jauh sangat pun. Dah cepat kemas. Duduk sini lama-lama buat apa? Sakit hati je. Sindir. Macam kita tak ada hati perasaan. Sakit hati. Ha? Tak payah nak leceh lagi dah. Dah cepat keluar. Duduk dalam rumah ni buat sakit jiwa je. Macam pukul anak je sindir-sindir. Macam pukul anak sindir-sindir. Macam kita tak ada hati perasaan. Dia malas sampai balik macam ni. Dia sama je jadi. Huh. Kak, jangan ambil hati sangat dengan Mas Noh. Dia, kakak pun tahu kan perangai dia macam mana. Kami balik dulu.
kesian mak lah. Mesti dia kecil hati sebab kita balik tiba-tiba macam ni. Apa ni bang? Ha? Saya ni tak kisah kalau tengok Nisha dengan Lina tu bergaduh. Ha? Ni kakak tu perlu ke cakap macam tu? Dia nak lepaskan geram kat kita ke apa? Mungkin Kak Ita rasa rendah diri. Tak tahulah susah nak cakap lah. Alah, kalau dah sentiasa pukul anak cakap benda yang sama je. Ha? Kita ni hidup susah, hidup menumpang. Apa tu? Yelah, mestilah dia tertekan. Awak suruh dibayar separuh daripada harga perabot tu. Abang, saya ni cakap aja. Ha? Kalau kakak tak ada, saya tak kisah. Selama ni saya pernah berkira ke? Yang saya geram sangat sekarang ni dengan laki dia tu. Duduk lepas tangan je. Abang sendiri tolong mak tiap-tiap bulan kan nak tengok mak tu senang. Abang, mak tu daripada dulu, duduk susah jual, bantat tu kabur tu. Ini tiba-tiba Kak Ita kahwin, nak kena tanggung pula laki dengan anak-anak dia. Apa sebab pula macam tu? Sayang, apa yang kita dah bagi tu, tak payah nak diungkit. Tak elok. Saya ni bukan nak mungkit, abang. Saya kadang-kadang kesian tengok Kak Ita tu. Daripada awal dulu dah kahwin dengan driver lori. Sampai dah ada 2 anak pun masih lagi driver lori. Sampai bila nak berubah? Tak ada perubahan langsung dalam hidup dia. Kadang saya nak juga mak tu paksa Kak beli langsir baru ke. Kalau dah perabot pun dah tak mampu nak beli. Dah lah tu. Kalau orang tu tak mampu, tak payahlah dipaksa. Apa yang abang bagi pada mak, abang bagi secara ikhlas. Rezeki yang abang dapat daripada Allah, kita dapat kongsi. Kalau keluarga Ita dapat rasakan, baguslah. Cik abang sayang, kalau abang nak tanggung, nak bagi semua tu untuk kakak saya yang kalau dah tak ada laki, dah jadi balu, anak-anak dia semua tu anak-anak yatim, saya tak kisah. Sayang, tak elok cakap macam tu. Itu satu doa tau. Nanti kita cakaplah dengan mak. Kuih raya nanti biar abang beli. Abang tahu tanggungjawab abang. Cuma kadang-kadang tu tak mampu nak adakan lebih pada tu. Kita faham bang. Kita pun tak nak menyusahkan abang. Kita sepatut dah kena tinggal sendiri dah. Tak dapat beli rumah pun, sewa pun tak apa. Lama saya nak menepang mamak Ya. Tahun sudah pun cakap macam tu juga. Bila sampai raya, tak ada apa pun. Nasib baik, Mak Senah balik bawa kuih. Kalau tidak, hidang je lah tong kosong atas meja.
Tapi hati nenek baik tau, Mak. Mak, Am janji dengan Mak. Am akan belajar betul-betul. Bila dapat kerja nanti, Am bagi nenek duit. Am tak nak Mak suruh dengan Pak Su hina Mak dengan Ayah lagi. Rol. Ya, Rol. Ada balik? Kau ada duit sikit tak, Rol? Ada, tapi tak banyak lah. Bukan nak pakai lagi ke? Tak ada 50. Tapi minggu lepas kau dah pakai 50 tau. Maknanya 100 Yang ni aku punya 50. Minggu lepas 50. Maksudnya aku punya kat kau 100 lah. Nanti aku dapat gaji aku bayar. Tak apa, Dek. Aku gerak dulu. Kau tak balik lagi? Aku ada kerja sikit. Ya. Rol. Terima kasih ya. Tak apalah. Duit ni kau bayar lah. Gerak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey besar. Alhamdulillah. Dah lama dah Kak Abah tunggu. Dah berjanggut lah. Kak Abah kalau bercakap tak pedih tak boleh kan? Amboi kau ni, aku minta lansir je bukan banyak lagi beg ni. Siapa ni? Ni beg lansir, ni beg baju, ni beg bang kemas. Amboi, ingatkan jual langsir dengan apa kata orang bantal kabu aku tu je. Rupanya tak sangka pula. Dah masa bintan belian bagai. Marilah tengok dulu. Macam mana ada duit, Kak? Nanti kalau beli, alamak anak saya semua kebulung. Tengok je lah. Bukan kena bayar pun. Tak apalah, Kak. Terima kasih. Masuk dia, Buang masa saya je, Kak Pah. Tak apa, kau balik dulu. Tahulah aku nak memaksa dia. Sebenarnya aku nak mengajar sikit laki dia tu. Kita, barang kemas tu boleh hutang. Bayar tiap bulan. Cuma bayar duit muka je sekarang ni, Langsir tu je lah, kena bayar cash. Mak kau yang suka ayam datang. Kenapa? Apa lagi yang Mak tak puas hati dengan Abang Malik, Mak? Mak nak suruh kita pindah ke, Mak? Kalau aku tak suruh buat macam tu,
Sampai bila pun kau takkan merasa benda-benda ni semua. Abang Malik tu driver je, Mak. Bukan yang kerja kerajaan macam Din tu. Dah tahu dia apa kedana. Kau kahwin dengan dia buat apa? Dah cerita. Jodoh apa? Jodoh yang kau cari, kau tentukan sendiri. 13 tahun kau kahwin dengan dia. Apa yang ada kepada kau ni? Apa yang ada? Ha? Dahlah kahwin dengan kau tak keluar sana. Jangan tahu kahwin. Apa aja. Dengar sikit cakap aku. Kau pergi lah tak? Abang, kita nak cakap sikit. Apa dia? Semalam Kak Yam datang. Dia bawa barang kemas langsir. Kita berkenan ke? Perempuan mana yang tak suka barang kemas, bang? Kak Yam cakap, barang kemas tu boleh bayar sansur. Aku kenal Lita tu, Rol. Tapi aku heran. Takkanlah dia tak faham. Aku tak mampu nak belikan barang kemas untuk dia. Itulah silap yang kau ni. Semua perkara kau ambil mudah. Entah-entah mak mentua kau ke yang Sulita tu. Ita dia takkan mudah makan sultan orang. Aku kenal bini aku. Habis tu, mak mentua kau kenal sangat? Lek, Ita tu dia faham kau sebab kau ni laki dia. Dia sayang kau. Tapi mak mentua kau tu, kau rasa sampai bila dia boleh faham kau? Sampai bila? Aku ingat lagi dulu. Masa nak kahwin. Aku cakap dengan dia. Ni nanti kahwin nanti aku tak mampu nak bagi kemewahan untuk kau. Tak apa, dia kata. Dia faham.
Dia sanggup duduk susah dengan aku. Sekarang ni, Lek, aku langsung tak mempersoalkan soal Ita tu tau. Sebab pada aku, Ita tu dah macam ni lah. Memang best. Tapi sekarang ni aku persoalkan soal mak mentua kau. Entahlah, Rul. Pening lah. Betul ke ayah janji nak belikan mak rantai emas? Ayah bagikan dengan mak masa ayah nak pergi kerja tadi. Sepatutnya dah lama ayah kau tu belikan mak kau tu barang kemas. Lansir tu, ayah kau dah janji nak tukarkan lansir baru. Maknanya tahun ni kita rasakan Pak Usu dengan Mak Usu nak ganti perabot baru tau. Ayah tak cakap pun bila nak beli baju raya. Nanti ayah dapat duit ayah beli, sayang. Sehari dua ni bila ayah kau dapat gaji, dia akan belikanlah kau baju. Minta sekali 3 pasang baju raya tahu. Nes, pasal apa cukup Nek? Apa salahnya kau 3 pasang? Nisha dengan Amy raya sini tahun ni. Bolehlah bersama bergaya dengan dorang. Kira salah pada Din ya? InsyaAllah. Ni budak-budak ni cuti ni Jumaat ni. Dalam hari Sabtu tu kita orang balik, ya? Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mak nak apa? Tak ada raya tahun ni. Mak dah paksa Kak suruh Abang Malik belikan dia bukan je langsir baru, rantai emas. Hai. Kenapa nak bebankan orang yang tak berdaya? Itu akan menyusahkan dia. Kalau Abang Malik tak dapat berikan macam mana? Tentu dia akan rasa tertekan. Abang, Mak buat macam tu ada sebab. Nak ajar Abang Malik tu rasa susah jadi seorang suami. Bukannya nak harapkan orang. Apa semua tu, kena usaha lebih sikit. Salah, semuanya salah je. Biar guna ni. Orang kau bila nak jadi macam tu? Mama, kita nak balik kampung Mak. Ni kenapa tak tidur lagi ni? Kan Mama cakap tadi tidur? Nak balik kampung tidak? Cepat ni atas, tidur. Dah gosok gigi belum? Cepat. Dah. Betul? Betul. Baik-baik. Ni kenapa pula ni temendong ni? Kak Ayam cakap bayar duit muka 500 dah boleh ambil rantai tu. Apa kau kata, Rul?
Sekarang ni siapa yang hasut tak penting dah. Ita tu aku tahu dia keliru. So aku tahu perangai dia tak macam tu. Kalau ada pandang harta 10 tahun dulu dia dah buat perangai. Manusia bila-bila masa pun boleh berubah, Lek. Mana boleh mak desak ayam macam tu? Gaji ayam bukan banyak pun. Kalau mak kau tak desak, kau ingat mak kau boleh dapat rasa pakai macam tu? Ustazah cakap kita tak boleh membazir. Tak baik tau, Nek. Alah, pandailah ustazah kau. Ha? Takkan beli rantai pun membazir. Suruh dia diamlah. Rantai tu sebenarnya pelaburan. Kalau besok nanti terdesak, bila kau nak belajar duit tak ada, rantai itulah dijual ataupun digadai. Faham? Tapi ayah tak ada duit, Nek. Rantai tu bayar tiap bulan. Kira macam menabung. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Ngapa kau orang ni daripada ayah, mak sampai anak-anak tak pernah fikir ke masa depan? Ha? Astaghfirullahalazim. Fikirlah. Ya Allah, ya Rasulullah. Budak-budak ni ngapalah hidup aku jadi macam ni? Budak-budak tak fikirlah masa depan. Ni, Berapa sebenarnya gaji dah, okay? nah, awak tengok sendiri ya. Sign sini balik. Terima kasih, Tok ya. Sama. Lek! Hari gaji pun muka mendung ni. Macam mana tak mendung? Gaji bersih tak sampai 800 lah. Itulah, kau mau faham kan? Dah nak raya ni. Aku nak tolong pun payah juga. Tak apa. Aku faham. Aku ni asyik menyusahkan kau je. Berapa aku hutang kau ni? 100 lah. Tapi tak apa. Nanti bila kau ada duit nanti pun kau bayar. Kau jangan ada ambil. Tak apa, kau pakai dulu. Tak apa ni? Tak apa. Aku cukup lagi ni. Oh, terima kasih Arul. Kau banyak bantu aku dah. Tak apalah. Abang bukannya marah Ita. Tapi kalau ia pun, bawa lah berbincang dulu. Jangan main ambil aja. Kita kan dah cakap dengan abang. Memang Ita cakap dengan abang. Ya Allah, dah. 13 tahun kita kahwin.
marah macam tu kan, Mak? Yelah, kan penat mau balik kerja. Ni semua nenek punya pasal. Kalau tak, mak ayah tak pernah gaduh. Dah lah tu. Nenek dengar kan nak angin je. Habis tu, abang nak nenek macam tu lah. Ayah dah balik. Ayah dah buka. Dah. Anak-anak yang dah buka dah. Tapi kita orang makan sikit je. Nak tahu ya. Dah. Suruh bilik mak sekarang. Malam ni kau tidur bilik ni. Tak pandai mak macam tu. Mak tahu sangat ke kau. Hati tu lembut sangat. Sebab tu lah balik boleh nipu-nipu kau. Ayah tu mana? Dalam bilik. Mak dengan nenek tak patut buat ayah macam tu. Ayah selalu makan kumar je.
Itu nasib baik ada nenek tinggalkan kurma untuk dia. Kalau semua nenek buang masuk dalam tong sampah, apa ayah kau nak makan? Kutip dalam tong sampah ke? Sampai hati nenek cakap macam tu. Kau jangan nak lebih-lebih sangat berat. Kau tengok anak kau. Kau tengok anak kau. Am cakap betul apa? Apa yang betul? Kau cakap apa yang betul, ha? Beritahu aku. Apa yang betul? Apa melawan cakap nenek ni? 2-3 hari lagi nak dah raya dah ni. Satu benda apa pun ayah kau tak beli. Silap baju raya korang pun tak terbeli. Am tak kisahlah. Dapat makan pun dah bersyukur. Jangan melawan lah. Mak dengan nenek sama je. Tapi, Lek, kau sanggup ke tengok anak kau tak ada baju raya? Tak ada seluar raya, tak ada kasut raya. Sedih, Lek. Setidak ni kau belilah selai. Ini aku pening mikir dengan lu. Kau bincanglah elok dengan Ita. Tak boleh nak bincang lah. Mau tu aku masuk tempoh. Kau bincang lah waktu tidur. Takkanlah dalam bilik kau pun mak mentua kau ikut. Aku kalau cakap dengan kau suka tak percaya. Dah 2 hari dah tidur dengan anak aku je. Kau memang betul. Alik betul? Ya. Tapi itulah, kau pun satu. Balik pun dah lewat malam. Habis tu macam nak selesai ni? Kau dua-dua dah keras hati macam ni? Dah. Rantai tu dah bayar belum? Kawan tanya ni. Kau jangan nak mengalah. Biar dia tahu sikit susah senangnya jadi ketua keluarga dan ikut sedap dia je. Hari ni, Dek, dah masuk 27 hari dah puasa. Aku kau boleh tolong, kau tolong, Dek. Tak apa, bro. Aku tanya je. Faham? Kau tak pun kau semua Muslim lah. Minta Muslim. Malu aku. Minta ni, okey. Besok kita dah cuti dah. Kau nak minta tolong dengan siapa? Pergi dulu. Dia lepak. Tak cuba, tak tahu lagi. Cuba dulu.
Cing. Hai, lain kali kau bagi tahu awal-awal mah. Nasib baik saya ada cash tau. Cing. Hai, kalau tak dapat awak tak dapat raya tau. Nah. Tahun depan raya awak kena kerja lebih masa tau. Okey, terima kasih Tok. Nanti potong gaji saya tiap bulan Tok. Mesti potong. Tak ada free punya mah. Terima kasih Tok. Ya. Dul! Hei, sini lah. Dul, jom. Jom lah. Apa pasal? Belum pukul 5 lagi lah. Lambat dia buka puasa. Jomlah. Aku nak pergi bengkel, nak ambil motor aku. Lepas tu aku nak pergi singgah dekat pasar Ramadan. Nak beli jual daun puasa sikit. Anak-anak aku tu ingin sangat perintoi nak pakai kepak ayam panggang. Ni ada rezeki sikit ni. Aku ingat aku nak bawa budak-budak tu pergi beli baju raya. Mesti seronok dia. Mestilah seronok. Nah, 100 hutang kau tu. Ini nanti pun tak apa. Kau ni mentang-mentang dah dapat 2,000. Tak apa lah, terlanjur ada je. Nanti aku lupa pula. Jom. Kau ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kenapa lambat sampai? Kereta banyak. Oh, ya ke? Salam. Mak, jangan lupa pasal perabot tu. Saya dah pesan pagi-pagi esok sampai kat rumah ni. Oh, ya ke? Dah, marilah naik. Dah masak tau. Nenek masak apa hari ni? Oh, pucuk paku buat kerabu, ikan salai, masak kuning, lemak. Apa banyak ni? Patutlah nampak lain rumah ni. Rupanya langsir baru ya. Semuanya baru. Langsir baru. Perabot pun nak dapat yang baru tau. Dah lagi ada orang tu kan. Oi, dapat rantai untuk raya. Dapat rantai untuk raya. Raya sakan lah dia tahun ni ya. Memanglah. Tapi lansir dengan rantai tu pun sebenarnya hutang. Bayar tiap bulan. Tapi yang jadi masalah mak sekarang ni, budak-budak di rumah ni belum lagi beli baju raya. Lah, lagi 2 hari nak raya kau mak tak beli lagi. Itulah. Kalau boleh lah ya Din. Mak nak cakap sini pada kau, kalau boleh belikanlah budak-budak bertiga tu. Dapat selai seorang baju raya pun jadilah. Sial. Tak apalah. Lepas berbuka nanti kita pergi pekan. Biarlah budak-budak tu pilih sendiri baju dia. Baik kau, Din. Ita! Kau kenapa ni Badrul? Ita. Kita pergi hospital sekarang, tak?
Dia kenapa? Malik kena langgar. Cepat dah. Ita. Oh. Ya Allah, ya Allah, Engkau beruntungnya aku dengan laki aku, Ya Allah.